Ulama kata yang ni petanda muktamad. Petanda muktamad bahawa yang dibai'ah di Makkah itu Mahdi ialah apabila kalian melihat ada tentera yang ditenggelamkan oleh Allah. Bumi buka macam tu, telan semua sekali, termasuk orang kampung hak sikit-sikit yang duduk ada rumah sikit. Hak tu yang Sayyidina Aisyah tanya, ya Rasulullah, macam mana ditelan semua sedangkan ada di kalangan mereka yang bukan tentera? Tu banyak tu tajuk niat kan. Jadi kesemuanya ditelan tentera tu daripada panglima 1 sampailah yang basuh periuk, semua kena telan kecuali seorang 2 yang selamat. Untuk apa yang selamat ni? Yang selamat ni lah yang akan kembali ke Syam seorang, ke Madinah, ke Mekah seorang, akan bagi tahu bahawa kesemua tentera Sufyan ni dah mati. Setelah Imam Mahdi, dia lahir, dia membesar seperti seorang manusia biasa, tapi seorang lelaki yang soleh, remaja yang soleh, sangat membesar sampai dia berumur di antara 30 hingga 40. Waktu tu dia akan keluar. Kemudian dia pergi ke Mekah. Nabi kata dalam satu hadis yang riwayat Imam Hakim, sanad dia sahih, hadis Abu Sa'id Al-Khudri, umat aku di akhir zaman mereka akan diuji dengan ujian yang sangat berat daripada pemerintah mereka. Peras ugut rakyat, susahkan rakyat, penjarakan rakyat. Kita akan tengok pemimpin Islam zalim kebanyakannya. Pemimpin Islam bukan zalim yang biasa, zalim yang paling akhir tahapnya, sehinggalah orang Islam jadi sempit, susah. Nabi kata dia akan habis di mana? Dia akan habis keadaan ni sampai kepada satu keadaan kesemua pemimpin jadi sangat zalim. Waktu tu umat Islam dah tak boleh dah nak hidup, tak boleh dah nak mengamalkan Islam. Dunia ni jadi sempit, syariah tak boleh nak diamalkan, Islam ibadah tak boleh nak dilakukan. Waktu itu Allah akan hantar satu orang keturunanku, kata Nabi. Mahdi ya. Bila saya baca kekuatan ni, kemudian kita baca hadis, Nabi SAW sebut pemuda ini adalah pemuda yang disiapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia akan keluar satu hari nanti daripada Madinah, kemudian dia melarikan diri ke Mekah. Daripada Mekah dia ke Madinah, daripada Madinah dia kembali ke Mekah. Pada malam perlantikan dia sebagai presiden umat Islam sedunia. Itu saya yang sebut, saya terjemah untuk bagi kita mudah faham. Pada malam perlantikan dia, esok dia nak dilantik. Pada malam itu, satu hadis Nabi riwayat Sayyidina Ali, Al-Mahdi minna ahlal bait yuslihuhu Allahu fi laylah. Imam Mahdi ni daripada ahlul bait, keturunan Nabi. Allah prepare dia punya leadership dia dan juga hikmah dia, al-qiyadatu wal hikmah, dan juga ketajaman akal dia. Esok dia jadi pemimpin nombor 1 umat Islam, dan kemudian dia mula dibai'ah oleh orang Islam. Dan bila saya baca hadis-hadis Nabi SAW, Nabi bagi tahu Al-Imam Mahdi ini akan menyerang India, akan menyerang semenanjung Arab, akan menyerang Furs, Parsi, akan menyerang Konstantiniyah, dan setiap serangan itu mereka menang. Siapa menang? Imam Mahdi. Sila bayangkan kekuatan dan juga teknologi yang dimiliki oleh Barat. Mana-mana blok boleh baca dan boleh kaji kekuatan mereka. Tetapi Nabi dah bagi tahu, bila keluar cicit aku yang bernama Muhammad, Al-Mahdi ini, dia akan pimpin orang-orang Islam yang jujur dengan Allah. Bukan semua sertai beliau, hanya mereka-mereka yang jujur dan tinggi keikhlasan kepada Allah. Hanya mereka-mereka yang kuat imannya akan menyertai pasukan tentera ini. Sebab tu menang. Akhir sekali, kemuncak peperangan adalah di Armageddon, iaitulah peperangan di antara umat Islam yang bilangan mereka sangat sedikit. Mujahidin yang berbaki, yang berani sampai ke akhir sikit saja. Kesemua blok Barat akan bergabung. Komunis ke, Eropah ke, apa semua bergabung. Bergabung ketenteraan, bergabung kekuatan. Yang ini Rasul sebut dalam hadis Sahih Muslim dalam bahasa Arab, Al-Malhamatul Kubra, perangan yang besar. Bahkan ia adalah perang yang paling besar dalam sejarah kemanusiaan.
Bila mula perang tersebut, tahun ke-7 baru habis. Kemuncak peperangan itu, Imam Mahdi akan bimbing pasukan tentera terakhir untuk berlawan dengan musuh Barat, bergabung kesemuanya. Akhirnya, semua perang-perang ni, bukan di Armageddon tu bukan 6 tahun. Maksudnya daripada awal peperangan yang dipimpin oleh Imam Mahdi, ada pendapat di kalangan ulama sebut selama 6 tahun, tahun ke-7 berakhir. Dan tahun ke-7 itulah munculnya Dajjal. Daripada perang pertama, perang kedua, perang ketiga, perang keempat, perang kelima, menang. Kemuncak peperangan adalah Al-Malhamatul Kubra di Armageddon. Setiap kali membaca hadis tentang kuatnya tentera Imam Mahdi, setiap kali itulah menambahkan iman saya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun hari ini kita tengok kekuatan tentera Barat sangat hebat, sangat canggih, sangat kaya, sangat ramai, tapi bila baca tentang Imam Mahdi yang Nabi sebut, lebih hebat lagi satu orang dengan kumpulan yang ramai di kalangan Imam Mahdi ni, apabila mereka dibantu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka saya nak bagi tahu kepada kita semua, bila Allah bantu, sebesar apapun musuh akan dikalahkan oleh bantuan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kuat dengan Allah, kita kuat dengan bantuan Allah. Kita akan terus menjadi kuat apabila kita terus bergantung dengan Allah Subhanahu Wa Taala, bukan dengan duit ringgit mak ayah kita, bukan dengan kekuatan kita, bukan dengan kecerdikan kita, tetapi dengan bantuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada hadis Nabi menyebut raja yang adil, raja yang telus selepas kematian Al-Mahdi, selepas wafat Nabi Isa, inilah raja terakhir yang adil, iaitu daripada Al-Qahtan. Dialah disebut sebagai Raja Al-Qahtani. Inilah khalifah Allah yang ke-12 mengikut pandangan Ibnu Hajar Al-Asqalani, dikutip daripada kata-kata sahabat Amru bin Abdullah, anak kepada sahabat Amru bin Al-As, Abdullah bin Amru bin Al-As. Jadi yang sebenar, hadis Rasulullah sebut akan datang selepas kewafatan beliau 12 orang khalifah, bukan 12 orang imam. Yang didakwa oleh orang Syiah 12 orang imam. Nabi tak pernah sebut dengan perkataan 12 orang imam, tetapi Rasulullah sebut dengan 12 orang khalifah. Dan pendapat Ibnu Hajar saya kemukakan. Ni pendapat Ibnu Hajar. Khalifah yang pertama ialah sahabat Nabi lah, Sayyidina Abdullah bin Utsman bin Amru bin Amir. Siapa? Khalifah pertama Sayyidina Abdullah bin Utsman bin Amru bin Amir bin Ka'ab bin Sa'ad At-Taimi. Itulah nama sebenar Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Bila sebut nama Abdullah bin Utsman, tak ada seorang pun kenal. Bila sebut Abu Bakar As-Siddiq, tahu. Abu Bakar tu gelaran dia, nama betul dia Abdullah bin Utsman. Ataupun orang sebut Abdullah bin Quhafah. Quhafah tu gelaran bapak dia. Mana nama bapak dia Utsman, gelaran dia Quhafah. Okey. Yang kedua ialah Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Khalifah ketiga Sayyidina Utsman bin Affan. Khalifah yang keempat Sayyidina Haidar. Haidar nama betul Sayyidina Ali. Baru Nabi letak Sayyidina Ali. Baik, yang kelima ialah anak Sayyidina Ali yang pernah jadi khalifah, Sayyidina Hasan bin Ali. Husain tak sempat jadi, mati terbunuh di Karbala. Sahabat Nabi, pemegang destinasi pula, otoriti monarki yang pertama dalam sejarah, Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan, ialah yang keenam. Yang ketujuh ialah sahabat yang terlibat dalam perang Harran menentang Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Itulah dia sahabat Abdullah bin Az-Zubair. Sahabat Abdullah bin Az-Zubair adalah khalifah yang ketujuh. Khalifah yang ke-8 mengikut perkiraan Ibnu Hajar ialah cicit kepada Sayyidina Umar bin Al-Khattab, Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Sayyidina Umar bin Abdul Aziz nombor 8. Nombor 9, orang yang membuka kota Konstantinopel, Sultan Muhammad Al-Fatih. Sultan Muhammad Al-Fatih yang ke-9. Yang ke-10 ialah pemegang bendera Panji Hitam, Syuaib bin Saleh At-Tamimi. Nombor 11 barulah Imamul Mahdi. Imam Mahdi nombor 11, mati Imam Mahdi. Yang terakhir itulah di penghujung filem Lord of the Ring, Sultan Al-Qahtani.
sultan terakhir. Lepas dia mati, haru biru dah umat Islam. Tak kenal agama, tak kenal syariat, tak kenal Tuhan. Dialah khalifah dan pemimpin raja terakhir yang adil dan telus. Waktu saya duduk di Syria, dulu waktu belajar di Syria, bila jumpa bulan Ramadan, kali pertama jumpa bulan Ramadan, nak tengok lah kan, orang sana makan apa, sahur awal ke sahur lewat. Banyak keajaiban yang saya tengok dengan mata saya di Syria. Syria ni bumi Syam. Dia akan menjadi bukan salah satu, dia akan menjadi ibu negara umat Islam satu hari nanti. Syam dan Palestin, tepi-tepi lah. Syria dan Palestin tu akan menjadi pusat pemerintahan Islam sedunia. Ketika Imam Mahdi, masuk Imam Mahdi lah kan, masuk siap-siap, takut tak dan lagi geram. Ketika Imam Mahdi menjadikan Baitul Maqdis sebagai pusat pemerintahan Islam sedunia, ketika itu Makkah dan Madinah akan kesunyian. Ini hadis sahih. Sunyi macam mana Ustaz? Sunyi. Hari ni sibuk tak Makkah Madinah dengan orang ramai? Sibuk. Sibuk. Ratusan ribu, bahkan jutaan setiap bulan orang baru keluar masuk Makkah Madinah. Sibuk. Sebentar saja lagi, dari segi masa tuan, tak lama. Dalam masa yang sekejap, bukan 2-3 hari. Tuan-tuan, bahaya zaman hari ni. Sekejap dia update, Ustaz Wadi sebut lagi 6 hari Imam Mahdi perintah Baitul Maqdis. Ceramah Surau Damansara, sekali dengan nama surau. Saya nak beritahu benda tu dekat. Kenapa dekat? Itu tajuk lain. Itu kena turai tajuk lain pula. Kenapa dekat? Itu ada huraian dia. Berapa lama dekat? Wallahu a'lam. Waktu Imam Mahdi jadikan Baitul Maqdis pusat pemerintahan Islam sedunia, Mekah dan Madinah kesunyian. Sehingga kan akan ada anjing yang berkeliaran di luar Masjid An-Nabawi. Bukan dalam, di luar. Waktu tu orang sibuk di mana? Sibuk di Palestin. Waktu tu kita akan solat dalam Masjidil Aqsa, wajib. Hari ni tak boleh masuk, ni yang terbaru tak boleh masuk kan. Hinanya umat Islam hari ni. Masjidul Aqsa tak boleh masuk untuk solat. Bila Sultan Brunei cakap, tajuk Sultan Brunei pula panjang dah kan. Bila Sultan Brunei cakap nak kenakan hukuman kepada LGBT, gay dan lesbian, satu dunia kutuk dia. Tak ada seorang pemimpin Islam yang bela dia. Tuan-tuan dengar suara mana? Perdana Menteri mana? Presiden Islam mana yang sebut? Tak berani. Tapi jangan risau, sudah hampir masanya untuk Islam kembali memerintah bumi ini, insya-Allah. Yang lalai, yang leka, yang munafik, yang fasik kekal dalam keadaan fasik, leka, lalai dan kemunafikan mereka. Dia jangan kata lega, nanti Imam Mahdi perintah mestilah kita sekali. Tidak. Yang fasik, yang munafik, yang lalai akan kekal begitu. Apa bukti dia? Bukti dia ialah apabila Imam Mahdi dibai'ah di Mekah, dia orang Madinah. Dia dibai'ah di Mekah. Kata Rasulullah,
apabila kalian mendengar beliau dibai'ah. Ini hadis sahih. Hadis tentang Imam Mahdi mencapai tahap mutawatir. Mutawatir ma'nawi, tinggi, melebihi hadis sahih. Cara mudah faham. Hadis Bukhari tinggi tuan-tuan, tinggi. Hadis riwayat Imam Muslim tinggi. Hadis berkenaan dengan Imam Mahdi lebih tinggi daripada itu, sehingga mencapai tahap mutawatir ma'nawi. Bawah pada Quran sikit je. Ketika beliau dibai'ah di kota Mekah, fabay'u, kata Nabi, dapatkanlah beliau dan bai'ahlah beliau, walau habwan ala salji, walaupun terpaksa merangkak di atas salji. Semua akan pergi kan tuan? Ini dalam surau malam ni lah. Orang perempuan tidak diwajibkan, orang lelaki wajib. Hukum untuk bersama dengan pemerintah Islam, memerangi bukan Islam ketika itu ialah wajib. Hukum berjihad ialah wajib. Umur 15 belum wajib. Ada sahabat umur 15 merayu untuk masuk dalam perang Badar, merayu kepada Rasulullah untuk masuk perang Uhud. Nabi kata belum wajib. Menangis-nangis dan merayu-rayu sahabat tu nak masuk. Merayu sehingga Nabi pun benarkan. Antaranya Rafi' ibn Khudaij. Merayu. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kalaulah minggu depan, contoh minggu depan Imam Mahdi dibai'ah di kota Mekah, berapa orang yang di depan saya, termasuk saya lah, yang akan pergi? Minggu depan hari apa Ustaz? Soalan. Isnin kerja Ustaz. Minggu depan hari apa Ustaz? Ahad cuti. Tapi rumah tak habis bayang ni Ustaz. Kereta tak habis bayang lagi. Anak tak ada yang berkahwin lagi. Anak kahwin semua dah Ustaz, cucu tak dapat lagi. Minggu depan Ustaz, duit SE dah 160,000 Ustaz. Seperti mana mustahil perasaan kita malam ini untuk pergi, ketahuilah tuan-tuan, mustahil jugalah hati kita ketika mana Imam Mahdi dibai'ah itu untuk kita pergi. Dan memang yang pergi itu tak ramai pun. Yang berani, yang kuat iman mereka. Munafik dan fasik, hanya dua kumpulan ini sahaja yang selalu melarikan diri dan memberikan pelbagai alasan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita kata Ustaz, zaman dulu tak ada debit card, tak ada kereta. Ustaz, zaman dulu tak ada komitmen, tak ada simpanan banyak-banyaknya. ASN 200,000 Ustaz kami buat. ASB 300,000. Saya nak tanya tuan-tuan, dengan Abdul Rahman ibn Auf, siapa kaya? Tuan-tuan, kalau saya ceramah tajuk Abdul Rahman ibn Auf, dalam Malaysia ni tak ada yang mempunyai kekayaan seperti beliau. Dalam Malaysia ni tidak ada yang mempunyai kekayaan seperti Abdul Rahman ibn Auf. Emas di rumah beliau pada hari kematian Abdul Rahman dipecahkan dengan penukul besi, kerana emas di rumah beliau sebesar-besar bongkah batu ni. Bukan wafer yang kita duk beli setahun sekali 10 gram tu. Emas wafer 10 gram, emas dinar 1 gram, 5 gram. Sebesar-besar bongkah batu ini dipecahkan pada hari kematian untuk dibahagikan kepada isteri-isteri beliau dan anak-anak beliau.
1000 ekor unta yang syarat dengan emas dan perak. 1000 ekor unta, tuan-tuan. Tuan-tuan ingat seekor unta bawa sekilo ke? 1000 ekor unta yang syarat dengan barang-barang perniagaan milik Abdul Rahman ibn Auf masuk dalam kota Madinah, berdebu satu Madinah. Sehingga Aisyah tanya, kejadian apa yang berlaku sekarang dalam Madinah? Orang pun jawab, barang dagangan Abdul Rahman 1000 ekor unta sedang masuk ke dalam Madinah. Maka mencabar Sayyidatuna Aisyah, seandainya diinfakkan pada jalan Allah, maka itu yang lebih baik. Harga dia mencecah puluhan juta ringgit. Maka sampai ke telinga Abdul Rahman ibn Auf nasihat Ummul Mukminin Aisyah binti Abi Bakar, sebelum binatang-binatang tadi yang membawa barang-barang dagangan duduk, sebelum kesemuanya melepasi pintu gerbang Madinah, Abdul Rahman ibn Auf telah pun ucapkan, aku sedekahkan kesemuanya fi sabilillah. Masuk lagi tu, berapa ratus ekor unta masih lagi dalam perjalanan untuk masuk sebelum sempat kesemuanya. Siapa yang selalu pergi Madinah, antara soalan nanti tanya dekat mutawif, mana pintu-pintu gerbang Madinah. Zaman lah tak ada dah, tanya di mana bot dia punya sempadan dia. Masa nak berevolusi jadi orang, beruk hak ada lah ni tak ada tu kan? Satu persoalan ialah bila beruk jadi orang, beruk jadi orang, beruk jadi orang, beruk tak pupuh-pupuh. Pasal apa? Patut dah sakok jadi orang, sekok jadi orang, makin hilang, makin hilang, makin hilang. Ni beruk tak hilang-hilang. Kampung ni kau tak ada dah beruk. Ada lagi tak? Ada lagi. Baik. Untuk kita bahas secara mendalam, teori evolution setinggi mana pun, dia tak akan pernah mampu untuk mengubah asas genetik yang ada dalam setiap haiwan ataupun binatang yang Allah ciptakan. Perkara asas yang kita tak boleh terima ialah benda-benda paling besar, bulu yang lebat, taring yang tajam, kuku yang panjang, dan paling tak masuk akal, kita kehilangan benda paling asas. Di mana hilangnya ekor hak panjang tu sampai kita langsung tak ada hari ni. Kuku hak panjang jadi macam ni, okey lah, hang nak bincang sangat. Bulu hak lebat jadi lagu ni, okey lah, hang nak bincang sangat. Tapi hak paling payah sikit, ekor sepanjang-panjang tu jadi tak ada terus ni, payah. Kau ada lagi, ada tinggal, ada lagi ustaz. Adik-beradik saya 2 inci lagi ada, hak dulu-dulu. Ada lagi tak? Tak ada. Sorry to say lah. Hak ni benda yang paling payah dari sudut gen dan mutasi, nak berubah jadi hilang terus. Hak jadi jalan bongkok dengan 4 ni terus boleh diri tegak. Kita tak pernah menolak unsur morfologi dan sosiologi dalam masalah ni. Apa dia morfologi? Morfologi ni dia sama dengan metamorfosis lebih kurang. Benda yang dari satu bentuk rupa lain, tiba-tiba dia bertukar jadi rupa lain. Hak ni ada. Contoh, ulat beluncah, duduk metamorfosis, duduk morfologi dalam kantung dia, dia keluar jadi apa? Rama-rama. Beza jauh dah. Kalau orang tak pernah tengok, dia kata, oh ni lagu ni, tiba-tiba, oh boleh terbang. Hak ni merayak saja. Memang berlaku. Itu bukan evolusi, itu metamorfosis, itu morfologi. Ada lagi, jentik-jentik. Tengok jentik-jentik, tak sangka hadut dalam ayat, tiba-tiba boleh terbang. Apa dia? Nyamuk jauh beza. Tu metamorfosis, tu morfologi. Itu kita boleh terima. Tapi kalau nak main dengan teori evolusi, kita perlu bertanyakan kepada ulat beluncah. Kalau kamu nak bermain dengan evolusi, ulat beluncah, kamu metamorfosis dalam kelompok, jangan keluar jadi rama-rama, hang keluar jadi pepatung. Agak-agak boleh ke tak?
Agak-agak boleh dah. Ulat beluncah tadi, asyik rama-rama, aku nak buat pembaharuan. Aku keluar lepas ni jadi pepatung. Mampu atau tidak? Tak akan mampu. Ataupun nyamuk. Lepas ni asyik jadi nyamuk, aku nak keluar jadi kumbang pula. Agak-agak jentik boleh jadi kumbang ke tak? Tak akan mampu. Ataupun seekor nyamuk yang ada belalai bercinta dengan badak air betina. Nyamuk hak kecil ada belalai bercinta dengan badak air betina. Akhirnya kahwin. Hak keluar hari ni tu gajah lah ustaz. Hak besar gajah tu ikut belah mak, badak ayah. Hak ada belalai tu ikut bapak dia. Walaupun kecil ada belalai. Boleh terima ke tak? Boleh terima ke tak? Sorry to say, terlalu rumit untuk kita memperkatakan tentang mutasi dan genetik. Sukar untuk kita mempercayai teori evolusi. Teori evolusi ini payah. Dari sudut sosiologi mungkin boleh berlaku macam isu kes Tarzan. Biarlah kita terima isu Tarzan. Bapa mati, mak mati, dia terjatuh dalam hutan. Siapa yang jaga Tarzan? Gorila. Akibatnya bila budak ni besar, gaya berjalan pun macam gorila. Sebab dia duduk bersosial dengan gorila, tak kenal orang lain. Cakap pun biasalah sosiologi dengan benda tu. Walaupun dia makan sama dengan gorila, berjalan cara gorila, berkomunikasi cara gorila, dia mati umur 70 pun dia jadi gorila ke jadi orang masa mati? Ustaz, sebab lebih 50 tahun gorila duk jaga, dia mati jadi gorila, bukan orang. Boleh percaya ke tak? Tarzan mati sebagai gorila ke sebagai orang? Tetap sebagai orang. Bahkan gorila, kalau kita pera sekok dia tu, duduk 70 tahun di kalangan manusia pun, gorila ni mati sebagai gorila ke sebagai orang? Asal dulu ustaz gorila, tapi lama keturunan dia duduk dengan kita 70 tahun, jadi mati sebagai orang. Jadi tu imam ready lah, kena mandi lah, kena kafan, kena tanam lah. Lepas tu orang pun pelik tengok, pasal apa tu? Gorila. Takkanlah mak tak, dulu dia binatang ni tak, kubur ni gorila, tapi lama duduk dengan orang dia mati jadi, lama duduk dengan orang mati jadi orang. Boleh terima? No, sorry to say. Kita pilah ke zoo negara. Sebab apa lama dia duduk di situ, ada tak kawasan ni buaya, ni beruk, ni apa, tiba-tiba tak ada binatang, ada orang dalam tu. Sebenarnya orang tu hak cuci tu, tapi tak ada pernah orang kata dulu tu ustaz, dulu tu tapir tu duduk situ. Mana tapirnya? Itulah duduk cuci tu, dulu dia tapir. Sebab lama mari duduk berkomunikasi dengan orang, duduk tengok hari-hari, tapir tu jadi orang dah. Tak ada. Okey, kita tengok sudut terakhir antropologi yang melibatkan sejarah, ketamadunan, kebudayaan dan asal-usul manusia. Manusia ni, dia ada genetik dia yang Allah buat. Kita ambil dari sudut norma-norma kebiasaan manusia sekalipun, kalau kita dah ada genetik bangsa Melayu, duduk lama di negara Arab pun kita jadi Arab ke jadi Melayu? Kita tetap bangsa Melayu. Mungkin kita boleh berbahasa Arab, mungkin boleh jadi penggemar makanan Arab, mungkin boleh bertutur dalam bahasa Arab, mungkin berkebudayaan Arab, mungkin berpakaian Arab, tapi tetap bangsa Melayu. Sehingga kita tu tak kahwin dengan orang Arab menghasilkan kacukan lah. Maksudnya kekal sebagai Melayu. Begitu juga orang Cina hidup Afrika, dia tetap orang Cina. Perubahan fizikal sikit-sikit mungkin berubah, mungkin panas dia dulu putih, mungkin sedikit gelap sebab cuaca, tapi dia tetap Cina. Walaupun dia boleh berbangsa Afrika, berbudaya Afrika, pakai baju Afrika, makan makanan Afrika, tak akan merubah genetik bangsa. Dan satu yang paling sinonim, dalam mana-mana agama disunnahkan pada hari ke-7 agar diberikan nama, dan juga jadi sunnah supaya dikhitankan anak masing-masing. Dan budaya khitan ni berlaku sejak bila lagi? Siapa Nabi dan Rasul yang mula-mula khitan ni?
Siapa? Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim mengkhitankan dirinya sendiri dengan kapak. Dia juga mengkhitankan anak dia Ismail. Bayangkanlah secara rambang, rawak. Sejak zaman Nabi Ibrahim sampai zaman kita, masa berlalu dah berapa tahun? Rambanglah rambang. 10,000 tahun? Taklah 10,000. Sejak zaman Nabi Ibrahim sampai kita 10,000 tahun, setiap anak yang dilahirkan, zuriat yang dilahirkan, lahir khitan, lahir khitan, lahir khitan, lahir khitan. Ini dah jadi kebudayaan. Ini dah jadi satu benda yang wajib dan mesti. Tetapi keadaan tersebut tidak pernah menukarnya menjadi evolusi. Dan hakikatnya kita lahir hari ini, siapa yang dah siap tak ada kulub dah? Ustaz saya lahir dulu akibat keturunan kita hak berpuluh-puluh tahun tu asyik kerat. Saya pun memang lahir kerat dah. Jadi saya tak payah pergi hospital, tak payah sunat. Siapa angkat tangan? Hakikatnya kita lahir semua dalam keadaan berkulub dan perlu berkhitan. Sampailah anak cucu kita, walaupun ni dah jadi tradisi, kerat dia tak akan pernah berevolusi. Sebagai contoh, katakan keturunan saya dan tok saya dulu suka cukur kepala, cukur rambut, botak. Tok ke-8 suka botak, tok ke-7 suka botak, sampai kita hari ni pun suka botak. Hakikatnya anak kita lahir tu tak akan tumbuh rambut dah sebab evolusi, ustaz. Botak, tak tumbuh rambut. Hakikatnya boleh botakkan pun rambut tetap tumbuh juga. Tak akan kekal. Maksudnya hak botak tu sebab kita cukur. Ni kalau boleh evolusi ni jadi tak payah cukur dah. Botak sepanjang masa, botak yang berkekalan. Ada ke tak? Tak ada. Tak akan ada. Dan inilah yang hakikat perlu kita faham dan perlu kita tahu. Jadi bila kita tahu dah dengan jelas penolakan-penolakan terhadap mereka dan dalil-dalil dan bukti dari sudut akal, hujah rasional dan hujah saintifik sekalipun, sebenarnya mereka tidak boleh menafikan bahawa Allah itu benar-benar ada dan wujud. Dan sebenarnya untuk memperkatakan oleh kumpulan-kumpulan ini bahawa Allah tu tak ada, Allah tu tak wujud, sebenarnya mereka nak klaim apa? Siapa Tuhan yang sebenar? Siapa Tuhan yang sebenar? Allah tak wujud, Allah tak ada. Kalau kita tanya siapa hak sebenar jadi Tuhan? Jawapan dia, siapa? Diri kita.